Misi nak pergi Terengganu. Wira ready. Ini Wira sebelum buat. Baru repair enjin. Ini baru repair. Dah okey. Tinggal sikit-sikit. Right. Tengok nanti time misi macam mana. Right, jom. Alright, Wira dah siap. Dah standby lah. Agak Terengganu. Hari tu buat enjin masa bulan 7. Ni dah bulan 10. Dah 3 bulan lah. Yang sempat buat cuma sport rim, tukar sport rim, adjustable. Lepas tu sikit-sikit aksesori lah kat luar. Tak banyak lah buat. Cat tak sempat lah. Bajet pun kurang. Ini yang mampu buat. Janji boleh gerak jauh. Okay lah. Mungkin lepas maghrib kumpul ramai-ramai member. Lepas tu kita gerak lah ke Terengganu. Alamak, hujan lah. Okay lah, kita jumpa malam nanti. Alright, shut up. Alright, sekarang malam tengah tunggu orang. Ni seorang dah sampai. Lagi berapa orang lah? Lagi 2-3 kereta lah nak tunggu. Ni kat Petronas. Okay lah. Dah kejap lagi kita gerak ramai-ramai konvoi. Alright, let's go. Alright, semua dah kumpul. Pergi ke Wira. Ni baru sampai Paik Sulong punya pam minyak. Okay, sekejap lagi ni lah kereta-kereta yang nak konvoi. Ni dia satu. Alright, sekejap lagi kita gerak balik. Okay, let's go. Alright, pistol jap. Kalau habis nanti jap. Renggang-renggang badan. Wiradi. Gerak ke Terengganu tadi. Tinggal habis. Semua dah kumpul. Tunggu lagi orang kot. Okay, right. Kita punya cerita macam mimpi punya story. Jalan malam sepi ditemani kekasih hati. Dengar lagu cinta, hati rasa happy. Bintang jadi saksi, ini kita punya journey. Kau duduk di kiri, biar aku driving. Kereta rendah dancing, gaya banyak acting. Jalan lubang sana sini, buat hatiku berdensing. Janji kau di sisi sudah buat aku safety. Aku tengah driving, kau jangan bising-bising. Aku bukan racing, aku tengah cruising. Aku bukan parking, aku tengah ambil angin. Aku mau healing, jangan buat aku pening. Signal kiri pusing slow, Indah mau rushing. Pikiran melayang tapi bukan pasal loving. Indah mau pikir sayang, aku tengah feeling. Perjalanan panjang, ini first time aku driving. Kau pikir aku lari, tapi aku fokus diri. Kau buat hal sendiri, aku drive sampai pagi. Dengan lagu dalam hati, biar aku sendiri. Sampai jumpa nanti bila hati sudah steady. Perjalanan jauh, tetap setia. Walau berjuta, ku pilih kau juga. Sampai Kuala Terengganu, kita minta sarapan jap kat warung apa ni lah. Ya, kita sarapan jap. Tadi lambat sampai sebab tidur jap kat arena Kuantan rasanya. Hari-hari tidur jap, lepas tu bergerak balik. Itu yang pukul berapa dah? 7.30 kita sampai. Alright, kita sarapan dulu, kita baru pergi homestay lah. Alright. Right, sampai dah homestay. Di homestay kita duduk nanti.
betul-betul belakang stadium Long Badak. Ya. Ni owner stay pun dah ada. Kita boleh masuk dah. So, parking. Supaya tak ada kereta lagi parking ni. Alright. Ni hostel kita. Masih kita ya. Hijau macam kereta saya. Oh, sama. Ada lang ni. Tema, ikut tema. Untuk tema. Okay, kita relax-relax dulu. Lepas ni, kita tengok program apa kita buat. Alright, mungkin tengah hari kot baru keluar. Alright. Sebelum kita rehat-rehat kat homestay, kita pergi bergambar dulu. Masing-masing ambil turn nak bergambar. Gambar kat je punya layar ni, Virade WD. Sekejap lagi kita buat ambil gambar lah. Alright, kita ambil gambar lah. California kami datang bro, rapat di jalanan, bawa cerita dan jiwa di setiap persimpangan. Bukan musuh yang dicari, tapi persahabatan yang abadi. Sentuhan penuh seni, seri bila parking, modifikasi penuh dengan keindahan, simple dan clean. Kami tampilkan halangan di hadapan, tiada hal warna style atas jalan, semua mata terpikat. Rapat di jalanan, buat hati terikat, rendah meluncur macam kau tak berotak. Bukan sekadar hobi, ini passion sejati. Bukan mimpi, tapi ini betul reality. Jumpa kawan. Aseng, kau sebab. Asing betul hal. Apa Okay, komen kita komen dah nombor? sampai dekat Wirade. Nanti saya punya info nanti malam lagi kita datang bawa. Yakin eh? Dah ambil gambar je balik tu. Sekarang dah malam, kita ada kat jambatan yang boleh angkat Terengganu. Masing-masing nak ambil gambar, ambil pasal. Saya jalan-jalan sebab event ni besok. Ni malam tak ada apa-apa, jalan-jalan lah. Dah sampai sini jalan-jalan lah bawah. Ya, kita buat sesi ambil gambar lagi. Alright, let's go. Sekarang hari Sabtu, time event pukul 10 lebih. Dan dah siap-siap nak gerak. Ya, sana belakang stadium tempat dia, event ni. Okay, sekejap lagi kita gerak. Alright, let's go.
Malam kita bakar. Bakar. Bakar BBQ. Pizza apa ni, Bul? Panjang saya. Korean. BBQ Korean. Dia punya tu kecil lah. Sikit. Kita ada hotdog dengan ayam. Kita bakar lo. Okay, Mei. Makan apa, Mei? Ayam. Tangguh lagi. Okey, Mak. Okey. Yang, tengah sini. Nah. Pakcik bawang. Kita dah check out dah. Bye. Bye Terengganu. Bye Terengganu. Bye. Jalan Desi. Habis malam. Hari ni Ahad. Dah check out dah. Ni pukul 11.30. Check out dah. Ni nanti nak singgah. Dia orang nak singgah Pasar Payang. Lepas tu tak tahu lah nak sempat singgah pantai ke tak. Ni panas ni. Lepas tu gerak balik lah. Alright, let's go. Alright, dah sampai kat rumah Man. Ni kat kedai member. Cari-cari ni lah. Cari-cari ekor semua sebenarnya dari sini. Nak pergi Pasar Payang jam lah. Banyak kereta, banyak orang. Parking tak ada. Ni terus pergi sini lah. Ni dah sekarang pukul 8. Tadi lambat dah sebab relax je. Dia orang tak singgah mana ni. Singgah sana, singgah sini. Okay. Ni belanja-belanja dulu. Dia orang tengah belanja-belanja pak. Tengah beli-beli barang. Lepas ni dah terus juga balik. Alright. Ni dah. Okay. Bye. Alright. Tadi lepas shopping kita pergi makan dulu lah. Sebelum balik. Ni sekarang pukul 9.30. Ini tengah tunggu 2 orang. 2 kereta terlajak. Tengah tunggu dia patah balik. Baru kita masuk makan. Alright, let's go. Dah terlajak. Okay, dah ni masuk. Alright. Makan semua. Okay, kita nak gerak balik. Alright, let's go. Bismillah. Supaya ni ramai kan tadi ni yang baru nak follow. Kita berempat. Ada lagi 3 kereta follow. Alright, let's go. Bismillah. Kita punya cerita macam mimpi punya story. Jalan malam sepi ditemani kekasih hati. Dengar lagu cinta, hati rasa happy. Bintang jadi saksi, ini kita punya journey. Kau duduk di kiri,